Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada kali ini, dan kali ini kita bersama segmen Q&A Game Week yang ke-13. Tapi sebelum tu sahabat-sahabat, saya ingin mengucapkan takziah kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang diduga dengan dugaan banjir daripada Allah Subhanahu taala. Jadi apa yang boleh saya katakan kepada sahabat-sahabat, segala yang berlaku ada hikmahnya. Baik sahabat-sahabat, saya harap sahabat-sahabat boleh menghadapi dugaan ini dengan tabah. Itu saja. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Jual Mateta, beli Thiago, okey tak bang? Allah Rabbi sahabat. Soalan panas game week ni, yang mana kebanyakan pengurus fantasi akan membawa masuk Thiago, sama ada menggunakan free transfer ataupun menggunakan chip free hit. Jadi Thiago akan menjadi EO-nya akan menjadi tinggi lah game week ni. Jadi persoalannya, sahabat kita ni dia ada Mateta dan dia nak jual untuk dapatkan Thiago. Jadi ikut daripada performance sahabat, ni pandangan saya, daripada performance nampak macam ketum. Dah bukan nampak macam ketum, daripada jadual mudah game week lepas berjumpa Wolf pun tak boleh skor. Peluang ada, chances ada, cuma finishing tak berapa baik. Jadi kalau ikutkan tanpa berfikir panjang ramai yang akan membuat transfer Mateta kepada Thiago. Tapi ini pandangan firasat sahaja sahabat ni. Itu rasa ataupun gut feeling. Itu yang dikatakan dalam bahasa Jawanya. Saya rasakan dia akan skor menentang United sahabat. Menentang United. Kenapa? Saya ada rasa vibe macam sebelum perlawanan Palace dan Bournemouth, yang mana kita semua jangka dalam perlawanan tersebut Bournemouth ialah pertahanan yang agak baik, tapi Palace dapat membuat jaringan 3 sama, tak silap saya. Dan sebelum tu, game week sebelum tu, sebelum Palace menentang Allah Rabbi Bournemouth, Mateta kan tak form. Tak form dah banyak game. Tiba-tiba game week tersebut meletup dengan hat-trick. Hampir menjaringkan 4 gol. Dan ini firasat saya. Saya rasa game week ni macam tu juga. Saya rasa ramai yang akan buang dia dalam free hit. Dalam chip free hit. Dia orang buat free hit, dia orang takkan ambil Mateta, mungkin dia orang nak ambil Oli Watkins sebagai pembeza. Jadi saya jangkakan Mateta akan cemerlang. Itu yang bila soalan ni ditanyakan, saya rasa macam alamak, soalan lambung duit sahabat. Tapi ikut pandangan pakar FPL, kita kena bawa masuk Thiago. Sahabat, kalau dapat ada penyerang lain, sahabat jual dululah. Penyerang lain kalau dapat lah. Kalau dapat sahabat. Dan kalau tak ada, bolehlah. Sebab Thiago lebih tinggi pemilikannya dan jadual lebih mudah. Lebih mudah, yang kita boleh jangka dia akan memberikan pulangan mata serangan. Jadi itu pandangan saya. Kalau sahabat ada ruang lain, maksudnya penyerang lain untuk dikorbankan, better jangan jual Mateta. Itu pandangan saya. Tapi kalau dah tak ada sangat dan sahabat perlukan Thiago, bolehlah sahabat jual Mateta untuk dapatkan Thiago. Tapi sahabat kena ingat, sahabat bawa masuk Thiago game week ni sahaja jadual mudah sahabat. Selepas ni game week keras, antaranya menentang Allahu Rabbi Arsenal ni. Itu yang saya katakan, kalau dapat kekalkan Mateta. Itu pandangan sahaja. Soalan seterusnya, Watkins patut ada tak dalam free hit team, dalam team free hit? Baik, sahabat kita ni nak free hit game week yang ke-13. Dia nak bawa pemain pembeza ni. Baik sahabat, saya lihat dulu dia punya performance game week lepas. Oli Watkins Aston Villa. Baik sahabat, dalam perlawanan tersebut beliau mencatatkan rekod XGI 0.34 untuk satu perlawanan. Tapi game week sebelum tu 0.57, lebih baik. Ni menentang Leeds, mungkin away game. Jadi kalau tengok start per 90 minit, Allahu Rabbi,
si Oli Watkins 0.30 untuk penyerang tak berapa baik untuk start sahabat. Jadi pandangan saya kalau sahabat nak bawa masuk aset Aston Villa, better bawa masuk Rodgers, jaminan minit permainan. Dan sekiranya si Unai Emery ingin membuat pertukaran, selalunya Watkins, Buendia dengan Lucas Digne yang akan dikorbankan. Jadi Rodgers akan kekal menjadi false nine, penyerang. Di pandangan saya kalau dapat sahabat elakkan. Soalan seterusnya. Kenapa tak ramai cakap tentang Asset Forest, Yamin? Baik sahabat, 2 game week lepas tak silap saya. Kalau ada orang ingat dalam segmen Q&A, yang mana ada yang bertanya, kalau Asset Forest ni mana nak ambil? Saya katakan yang boleh ambil, yang saya yakin ialah Morgan Gibbs White. Dan ternyata dia konsisten memulangkan mata serangan di bawah tactical Sondice. Nampaknya si Gibbs White ni menjadi vokal serangan. Dia punya penyerang lebih kepada decoy sahabat decoy, iaitu sebagai umpan saja. Jadi si Gibbs White ni pun dia penggalas tugasan penalti. Dan kenapa tak ramai cakap sebelum ni? Lepas ni ramai cakap sahabat dah kalahkan Liverpool di Anfield. Di Anfield sahabat, pasti ramai yang akan cakap. Mungkin sebelum ni mereka nak tunggu dan lihat, nak tengok macam mana sentuhan Sondice. Dan sekarang kita rasanya dah boleh ambil serius dengan Asset Forest. Terutama tak lama lagi game week ni dia main home tentang Brighton. Dia agak tricky sahabat. Brighton tengah form, Forest pun tengah form. Jadi agak tricky, tapi kalau nak ambil, boleh ambil Gibbs White. Jadi itu jawapan saya sahabat. Kenapa tak ramai cakap tentang Asset Forest? Mungkin sebelum ni kebanyakan pengurus fantasi ingin tunggu dan lihat. Jadi soalan seterusnya. Arsenal boleh clean sheet tak bang minggu ni? Arsenal. Allah Rabbi, sahabat bertanya kepada penyokong Chelsea sahabat. Penyokong Chelsea. Jadi Allah Rabbi. Kalau tanya saya, kita mestilah penyokong Chelsea nakkan kemenangan bagi Allah Rabbi, bagi Chelsea lah, bagi pasukan sokongan saya yang saya sokong. Jadi kalau ikutkan hati, saya akan cakap susah nak clean sheet lah. Tak clean sheet sebab kita nak Chelsea menang. Tapi kalau saya bercakap dari segi statistik, saya jangkakan perlawanan ini akan berkesudahan dengan seri. Mungkin 1-1 sahabat. Jadi mungkin tak clean sheet juga, 1-1. Kenapa? Kalau sahabat ingat musim lepas yang mana kontroversi penalti Chelsea yang João Pedro menang dalam kotak, yang mana dikatakan João Pedro tanduk bola tu sikit dan Saliba langgar, dia dapat penalti. Tak silap saya, Saliba ke Gabriel, macam tu lah. Saya risau benda-benda yang kuban-kuban macam ni lah sahabat. Akan membuatkan Arsenal dibolosi. Saya pun sebagai owner, 2 pertahanan Arsenal sangat merisaukan game week ni. Jadi pandangan peribadi tanpa bias, saya rasa Arsenal akan dibolosi, lebih-lebih lagi dengan ketiadaan Gabriel. Jadi itu jawapan saya. Soalan seterusnya. Haaland TC on tak on? Baik sahabat. Dia ada situasi on, ada situasi tak on. Jadi ini pandangan saya. Saya bagi sahabat landscape macam mana proses saya berfikir. Jadi untuk perlawanan game week ni antara yang terbaik, pertama ialah Leeds home. Dan cadangan pakar selepas ni ada Sunderland home dan West Ham home. Sunderland home saya tak fikir itu jadual mudah sahabat dengan taktikal corak pertahanan Sunderland. Saya rasa itu bukan perlawanan mudah. West Ham mungkin. Tapi sahabat, bila sahabat lambatkan TC, mungkin masa tu dah congestion ni dah jadual perlawanan dah padat. Mungkin risau kecederaan. Sahabat tunggu West Ham home sekali tak, sebab jadual padat. Si Haaland pula injured sebab dia ada rekod injury, hamstring ke apa saya tak pasti. Jadi sekarang peluang ada depan mata. Dan Leeds home, main home. Leeds kita tahu dia punya barisan serangan tak berapa baik, pertahanan pun
tak berapa baik. Jika dilihat pada game week yang kedua, Arsenal menentang Leeds home, Arsenal bagi 5-0. Sahabat, itu Arsenal. Ni kalau City saya rasa lebih banyak. Cuma persoalannya kalau sahabat masih ada free hit. Kalau pasukan sahabat ialah pasukan template, saya rasa game week ni sangat sesuai untuk free hit sebab sebagai contoh Arsenal jumpa Chelsea. Kalau sahabat ada aset Arsenal, sahabat ada aset Chelsea, jadi sahabat boleh elakkan daripada mainkan mereka dan gunakan free hit. Jadi persoalannya sahabat kena tengok dulu di mana sahabat nak guna free hit. Kalau sahabat rasa ada tempat, ada game week lain yang lebih sesuai untuk guna free hit, saya cadang mainkan TC. Jadi on game week ni. Kalau sahabat rasa game week ni paling teruk tim sahabat, paling tak meyakinkan, sebagai contoh ramai yang bawa masuk Mbumo game week lepas, dan game week ni Mbumo akan bertandang ke Selhurst Park menentang Palace. Jadi itu perlawanan sukar sahabat. Kalau game week lepas di Selhurst Park United dikalahkan 4-0. Jadi kalau sahabat banyak aset macam ni, inilah peluang untuk sahabat elak menggunakan aset sahabat untuk satu game week elak, dan sahabat dapat semula aset Arsenal, si Mbumo selepas game week yang ke-13. Sahabat free hit game week 13, game week 14 dapat balik. Jadi itu yang kata ada situasi on, ada situasi tak on. Sebab apa? Kalau sahabat nak free hit game week 13, sahabat tak boleh mainkan TC. Kalau sahabat tak free hit game week 13, sahabat boleh mainkan TC. Jadi bergantung di mana sahabat rancang untuk mainkan free hit sahabat. Itu pandangan sahaja. Soalan seterusnya, player mana wajib ada dalam free hit 13 bang? Ni sahabat kita nak mainkan free hit. Jadi secara umum saya boleh kata sahabat cari triple City. Sekejap saya tengok jadual perlawanan. Latest game week 13. Baik triple City, sahabat triple Brentford. Dah berapa? 3-3, 6. Lepas tu sahabat boleh triple Villa. Dah 9. 3-3, 9. 10, 11. Lagi 2. Lagi 2 ni mungkin kalau sahabat risaukan pemain sedia ada sahabat perform, sebagai contoh Mateta, sahabat boleh masuk Mateta, pemain yang ke-10. Ataupun nak bawa masuk pemain, ni minta maaf lah, penyokong Liverpool, saya kena cakap juga. Mungkin dah tengok performan Liverpool ketum, sahabat nak bawa masuk aset serangan West Ham, jadi boleh bawa masuk. 2 slot lagi ini bebas sahabat. Tapi yang untuk majority, itu yang saya boleh katakan 3 Brentford, 3 City, dan 3 lagi ialah untuk pasukan Villa. Aston Villa menentang Wolves di Villa Park. Jadi itu pandangan saya. Soalan seterusnya, cadang midfield padu-padu minggu ni Min. Baik, midfield padu-padu Shader sebab dia jaminan minit permainan tentang beli. Midfield si City saya risau sahabat ni. Risau rotasi. Kang cakap Doku, si Savio main, cakap Savio, Doku main, tapi yang paling jaminan minit permainan sekarang ialah Phil Foden sahabat. Jadi cumalah dia tak return lah. Setakat nak 2 poin, 3 poin, alamak sahabat. Defcon pun tidak, harga mahal. Jadi itu sebab saya kata saya tak berani ke aset City. Jadi antara tadi Shader, lepas tu Gibbs White untuk aset Brighton. Ismail Sarr, sahabat, saya tahu dia dah ketum banyak game week, tapi saya rasa ini game week yang dia akan return. Banyak yang miss. Dah 3 game week miss. Saya rasa ini sebab game-game dia big game player, si Sarr ni. Jadi Sarr, Gibbs White, Rogers, Shader. Lepas tu siapa lagi? Everton jumpa Newcastle, agak keras. Brentford, City lah. Midfield City ni kena gamble lah sahabat ni, sebab kita tak pasti minit permainan. Tapi jangan risau sahabat, sebab perlawanan di antara City dan Leeds ialah perlawanan awal. Jadi mungkin dapat leaks, berita bocor.
Kalau dapat, saya akan kongsikan di TikTok, di Facebook untuk rujukan sahabat-sahabat. Jadi itulah pandangan saya. Si Shade, Gibbs White, si Morgan Rogers dan Ismail Sarr sahabat untuk midfield lah. Baik sahabat-sahabat, itu sahaja soalan daripada follower rakan FPL. Jadi saya harap dilema sahabat-sahabat kita ini dapat membantu sahabat untuk merangka pasukan menghadapi game week yang ke-13. Itu saja daripada saya, jumpa lagi. Ingat, saya bukan Sifu, saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.